Bayangkan satu hari seluruh negara pandang seorang budak kecil dan kata inilah masa depan Malaysia. Umur baru sekitar 4 tahun tetapi dia sudah boleh membaca surat khabar. Ketika kanak-kanak lain baru belajar mengenal huruf, dia sudah membaca dan menulis sampai orang dewasa pun terkejut. Media datang, gambarnya keluar akhbar, namanya disebut-sebut sebagai budak genius dan masa depannya dibayangkan cerah. Orang percaya dia akan menjadi tokoh besar, mungkin profesor, mungkin pemikir, mungkin seseorang yang akan mengubah negara. Tapi beberapa tahun kemudian, nama yang pernah dijulang itu muncul semula dengan cerita yang jauh berbeza. Inilah kisah Shukri Hadafi, budak pintar era 1970-an yang pernah membuat satu Malaysia kagum, tetapi perjalanan hidupnya kemudian berubah menjadi kisah sedih tentang bakat besar yang tidak cukup dibimbing. Nama penuhnya Muhammad Shukri Hadafi Abdul Aziz. Dia dikenali sebagai kanak-kanak pintar Malaysia sekitar tahun 1970-an, khususnya kerana kebolehan membaca dan menulis pada usia yang sangat muda. Utusan dalam artikel Arkib 2019 menyebut namanya sebagai Muhammad Shukri Hadafi Abdul Aziz, seorang kanak-kanak pintar dari Kuala Ketil, Kedah yang mampu membaca dan menulis ketika berusia 4 tahun. Artikel itu juga merujuk tulisan Zaharah Nawawi dalam majalah wanita keluaran Ogos 1975 yang pernah mengulas kepintaran Shukri ketika kecil. Pada zaman sekarang, mungkin ramai sudah biasa tengok video budak kecil pandai membaca, hafal sifir, bercakap dalam banyak bahasa atau masuk program reality. Tapi pada era 1970-an, cerita seperti Shukri bukan perkara biasa. Ketika itu media tidak selaju sekarang. Tidak ada TikTok, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook untuk viral dalam beberapa jam. Jadi, apabila seorang budak pintar dari latar keluarga biasa mampu membaca surat khabar pada usia sekitar 3 atau 4 tahun, kisah itu jadi luar biasa. Orang bukan sekadar kagum, mereka meletakkan harapan besar kepadanya. Dia bukan dilihat sebagai budak biasa yang cepat belajar, tetapi sebagai simbol anak Melayu pintar yang boleh pergi jauh. Dari situlah nama Shukri mula naik. Dia jadi bahan akhbar, jadi perhatian orang ramai dan perlahan-lahan hidupnya berubah daripada kanak-kanak biasa kepada kanak-kanak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan petikan Mastika September 2000 yang pernah dimuat naik semula dalam modul kaunseling, Shukri diceritakan mengimbas semula bagaimana semuanya bermula. Ibu angkatnya Zaharah Daud, seorang guru tadika, sering mengajarnya melalui gambar, huruf dan ejaan. Daripada latihan kecil di rumah, dia mula mengenal perkataan. Selepas itu, kemampuannya berkembang dengan cepat. Ketika kanak-kanak lain masih merangkak dalam bacaan, Shukri sudah mampu membaca. Pada satu hari, gambarnya sedang membaca dirakam dan keluar di akhbar keesokan hari. Dari situ label budak pandai melekat pada dirinya. Bagi orang luar, ini kelihatan seperti kisah indah. Seorang budak kecil ditemui, bakatnya dihargai dan negara mula memberi perhatian. Tetapi di sebalik gambar akhbar itu, ada satu sisi lain yang tidak semua orang nampak. Shukri masih seorang kanak-kanak. Dia mungkin pandai membaca, tetapi emosinya tetap emosi budak kecil. Dia masih perlukan ruang bermain, kasih sayang, kawan dan kehidupan normal. Latar belakang Shukri pula agak rumit dan tidak semua butirannya mudah disahkan melalui rekod rasmi terbuka. Beberapa sumber menyebut dia anak kepada Aziz Kecik, seorang peneroka di Felda 12 Jengka Pahang sebelum diserahkan sebagai anak angkat kepada pasangan di Merbau Pulas, Kedah. Shukri hanya mengetahui dirinya anak angkat ketika darjah 6. Ibu angkatnya bernama Zaharah Daud dan bapa angkatnya Abdul Hamid Jan, manakala ibu kandungnya disebut sebagai Azizah Ngah dan ayah kandungnya Abdul Aziz Kecik. Dia dikatakan diambil sebagai anak angkat ketika berusia 2 tahun selepas ibu bapa kandungnya bercerai. Ketika namanya semakin dikenali, Shukri bukan hanya muncul dalam dunia akhbar, popularitinya membawa dia ke layar perak. Pada tahun 1977, dia muncul dalam filem Menanti Hari Esok, filem drama Malaysia arahan dan tulisan Jins Syamsuddin. Dalam rekod filem, Shukri Hadafi disenaraikan sebagai pelakon kanak-kanak yang membawa watak AP. Filem itu turut dibintangi nama-nama besar seperti Jins Syamsuddin, Sarimah Ahmad, Sarina Hashim, Nur Kumalasari dan Hil Amir.
Inilah bahagian yang mula mengubah nada cerita. Di luar, orang nampak Syukri sebagai kebanggaan. Di rumah dan dalam dirinya, dia mula rasa hidupnya dikawal. Dia menggambarkan zaman kecilnya sebagai masa yang tidak sepenuhnya bebas. Bila ada masa lapang, dia diminta belajar. Dia tidak rasa seperti kanak-kanak lain yang boleh bermain dan berkawan tanpa tekanan. Semua orang melihat kepandaiannya sebagai sesuatu yang mesti dijaga, tetapi mungkin tidak semua orang sedar bahawa dia juga perlukan kehidupan biasa. Sejak kecil, Syukri seolah-olah memikul harapan orang dewasa. Bila dia membaca, orang kagum. Bila dia pandai, orang memuji. Tetapi bila dia mahu menjadi budak biasa, mungkin ruang itu tidak cukup diberikan. Di sinilah kisahnya mula bergerak dari cerita jenius kepada cerita tekanan. Titik retak yang lebih besar berlaku apabila Syukri mengetahui dirinya anak angkat. Selepas mengetahui perkara itu, hubungannya dengan keluarga angkat dikatakan mula renggang. Dia lebih banyak menyendiri. Dia pernah dihantar ke rumah saudara di Kulim, kemudian kembali semula ke rumah keluarga angkat selepas saudara itu meninggal dunia. Kalau dilihat dari sudut penceritaan, ini adalah titik penting dalam hidup Syukri. Dia bukan sahaja sedang membesar sebagai budak pintar yang menjadi perhatian ramai, tetapi pada masa sama, dia sedang bergelut dengan persoalan siapa dirinya, dari mana asalnya dan kenapa dia membesar dalam keluarga angkat. Bagi orang luar, dia masih budak jenius. Bagi dirinya sendiri, mungkin dia sedang cuba memahami hidupnya yang sebenar. Ketika masuk usia remaja, tekanan itu semakin jelas. Syukri mula mencari ruang sendiri. Dia mula mahu hidup seperti remaja lain, berkawan, keluar dan membuat keputusan sendiri. Dia pernah menjual jagung rebus di pasar malam bersama kawan ketika tingkatan 3. Pada permukaan, itu nampak seperti usaha biasa seorang remaja untuk berdikari. Tetapi aktiviti itu menimbulkan konflik kerana dia selalu pulang lewat malam dan disyaki melakukan perkara tidak elok. Hubungan dengan keluarga angkat menjadi semakin tegang. Syukri juga pernah dihalau keluar rumah ketika hanya tinggal beberapa bulan sebelum peperiksaan SRP. Walaupun keadaannya tidak stabil, dia tetap menduduki peperiksaan itu. Keputusannya pula dilaporkan baik, tetapi angka agregat berbeza mengikut sumber. Ada sumber menyebut 17 agregat, manakala beberapa sumber lain menyebut grade 1 dengan 16 agregat. Selepas keputusan SRP, satu peluang besar datang dalam hidup Syukri. Kisahnya sampai kepada Profesor Diraja Ungku Aziz dan isterinya Azah Aziz. Syukri menyebut Pak Ungku dan Mak Ungku berminat menjadi penjaga serta menanggung pelajarannya supaya kepandaiannya tidak sia-sia. Ini bukan bantuan kecil. Ungku Aziz bukan orang biasa. Dia tokoh besar akademik negara. Bila tokoh seperti itu memberi perhatian kepada seorang remaja bermasalah tetapi pintar, maknanya masih ada orang percaya Syukri boleh diselamatkan. Selepas itu, Syukri dibawa ke Kuala Lumpur dan dimasukkan ke asrama Sekolah Tinggi Kelang. Di sinilah cerita seperti memberi harapan semula. Budak jenius yang pernah tertekan di rumah akhirnya mendapat peluang kedua, tetapi peluang besar tidak semestinya mudah digenggam, terutama bila seseorang itu sudah lama membawa luka dan kekecauan dalam diri. Kehidupan Syukri di asrama tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dia mula berkawan, keluar malam, mengabaikan pelajaran, merokok dan berdepan masalah disiplin. Dia akhirnya dibuang dari asrama. Selepas itu, Ungku Aziz tidak lagi menjadi penjaganya. Syukri mengaku dia pernah menipu Pak Ungku dan Mak Ungku dengan meminta duit tambahan, kononnya untuk tuition dan buku, tetapi duit itu digunakan untuk perkara lain. Ketika SPM semakin hampir, hidup Syukri semakin tidak teratur. Dia berdepan fikiran yang bercelaru. Dia tidak hadir ujian amali fizik dan biologi. Dia hanya tahu keputusan SPM melalui surat khabar. Di sinilah soalan besar mula muncul. Bagaimana seorang budak yang pernah membaca pada usia 4 tahun, yang pernah dijulang media, yang pernah dibantu tokoh besar, akhirnya tidak sampai ke tahap yang ramai bayangkan. Selepas fasa persekolahan, kisah Syukri menjadi semakin gelap. Dalam petikan Mastika September 2000 yang dimuat semula itu, Syukri diceritakan mengaku pernah dipenjara pada tahun 1988 kerana mencuri. Petikan sama juga menggambarkan dia pernah berdepan kes berkaitan ganja pada tahun 1995, kemudian sekali lagi berdepan hukuman denda atau penjara dalam kes berkaitan ganja. Dia juga disebut berada di bawah pengawasan polis ketika wawancara itu dibuat.
Pada masa sama, kisah Syukri bukan hanya kisah jatuh. Ada bahagian yang menunjukkan dia cuba hidup semula. Dia pernah berniaga besi buruk, air kelapa dan roti canai. Pada waktu malam, dia mengajar kanak-kanak mengaji. Nama Syukri juga pernah masuk dalam perbahasan lebih besar tentang sistem pendidikan negara. Dalam sesi Dewan Rakyat pada 8 April 1997, nama Muhammad Syukri Hadafi disebut bersama beberapa pelajar pintar lain seperti Lop Chang Siong dan Chan Timing ketika perbincangan tentang nasib budak pintar serta isu biasiswa. Dalam perbahasan itu turut dibangkitkan bahawa Malaysia belum mempunyai program khas yang cukup tersusun untuk murid pintar atau gifted children. Ini menjadikan kisah Syukri bukan sekadar kisah peribadi seorang budak genius. Ia menjadi contoh nasional tentang bagaimana negara mengesan bakat tetapi mungkin belum cukup kuat menjaga bakat itu sampai dewasa. Sebenarnya Malaysia memang pernah cuba membangunkan pendekatan untuk kanak-kanak pintar. Nama Syukri sering dikaitkan dengan perbincangan tentang projek Bakar, satu projek Universiti Malaya berkaitan kanak-kanak pintar dan cerdas. Rekod Arsip Universiti Malaya menyenaraikan bahan tahun 1988 bertajuk projek Bakar diwujudkan khusus untuk melahirkan kanak-kanak pintar dan cerdas. Dalam dokumen pendidikan mengenai kanak-kanak pintar cerdas, projek Bakar disebut bermula pada tahun 1985 di Universiti Malaya sebagai program khusus untuk pelajar pintar cerdas. Ini menunjukkan isu kanak-kanak pintar bukan perkara kecil. Negara pernah sedar bahawa pelajar seperti ini memerlukan laluan berbeza. Mereka bukan sekadar perlu diberi buku lebih susah atau kelas lebih maju. Mereka perlukan bimbingan emosi, sokongan keluarga, persekitaran sosial yang sihat dan orang dewasa yang faham tentang kepandaian tidak menjadikan seorang kanak-kanak kebal daripada luka hidup. Dalam cerita ini, tidak ada satu pihak yang boleh dipersalahkan secara mudah. Keluarga ada tekanannya, sistem ada kelemahannya, Syukri sendiri ada kesilapannya. Tetapi daripada semua itu, satu pengajaran paling jelas muncul. Kepandaian sahaja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Bakat besar kalau tidak dibimbing dengan betul boleh hilang. Seorang kanak-kanak pintar tetap seorang kanak-kanak. Dia bukan trofi untuk dipamerkan. Dia manusia yang perlu difahami sebelum dipuji, perlu dijaga sebelum dijulang dan perlu dipantau sebelum semuanya terlambat. Sekian.